Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam segera pasti jara. Hai, bersama saya Nur Afilah Isha binti Mawar Basir dari kelas 6 Rabu. Wartawan cilik segera Scope Production. Hari ini kita bersiaran langsung pada Jumaat 21 November 2025 di SK Canberra Arts bagi sambutan Hari Kanak-Kanak peringkat SK Canberra Arts sesi 2025-2026. Mari kita saksikan liputan bagi aktiviti di SKKJK hari ini. Jom stop. Pada hari ini, Jumaat 21 November 2025, dijalankan sambutan Hari Kanak-Kanak peringkat SK Canberra sesi 2025-2026. Sambutan ini adalah di bawah kelolaan Unit HEM dan Bimbingan dan Konseling SKKJK. Sambutan ini dijalankan bertujuan mengiktiraf hak, peranan dan sumbangan kanak-kanak sebagai generasi pewaris negara. Seterusnya, menghargai usaha dan pencapaian murid dalam pembelajaran serta kurikulum. Di samping itu, diharapkan dengan adanya sambutan ini dapat merapatkan hubungan antara warga sekolah melalui aktiviti yang menyeronokkan dan akhir sekali menyemai keyakinan diri, kreativiti serta semangat kebersamaan dalam kalangan murid. Geroskop bersama saya wartawan cilik Geroskop Nur Syazwana Izani binti Juni dari kelas 6 Rabu. Baiklah, bersama kita sekarang ini ada dua orang murid SKKJK yang turut terlibat dalam sambutan Hari Kanak-Kanak SKKJK sebagai peserta pertandingan pakaian beragam dengan tema tahun ini, pakaian tradisional global. Boleh perkenalkan nama saudara dan saudari berdua? Nama saya Nazir Naim Hasan Naim dari kelas 6 Rabu. Nama saya Nur Ali Sadani binti Rasmati dari kelas 6 Rabu. Apakah perasaan saudara dapat menjadi salah seorang peserta pertandingan pakaian beragam ini? Saya rasa seronok apabila murid diberi peluang dapat terlibat dengan pertandingan yang menarik begini. Dapat cuba pakaian yang menarik dan lebih yakin untuk berdiri pentas. Disaksikan khalayak kami. Pengalaman yang bermakna buat saya. Apakah harapan saudari dengan adanya dijalankan sambutan begini di peringkat sekolah? Harapan saya adalah sambutan begini diadakan setiap tahun sebagai satu ruang yang diberi peluang pada murid untuk menikmati hari kami dan berasa dihargai dan dihargai. Terima kasih SKKJK kerana menyambut Hari Kanak-Kanak ini dengan meriah. Baik, terima kasih atas kesediaan saudara berdua untuk ditemubuat pada hari ini. Selamat Hari Kanak-Kanak 2025. Baiklah semua, itu sahaja yang dapat kami kongsikan dalam liputan kali ini. Kita berjumpa lagi di lain hari, lain waktu. Segera pasti juara. Segera Scope.